Okay. Kita boleh letak table of contents. Tekan je table of contents tu, nanti dia akan terus letak dekat belah kanan, table of contents. Okay. Lepas tu, dekat yang click to edit text tu, masukkan maklumat peribadi. Dan highlight ayat tu, tukarkan dia jadi heading. Heading tu. Boleh tak? Okay. Tekan click to edit text tu, sebelah kanan. Okay. Dan masukkan maklumat peribadi. Kemudian highlightkan ayat maklumat peribadi tu dan tekan dekat title ni, tukarkan dia jadi heading. Heading. Betul. Bijak. Ini maklumat peribadi. Ya? Tak. Delete text box tu. Dekat video. Delete. Lepas tu, tambah table of content. Okay, nanti dia biar dekat atas tu. Lepas tu, dekat tepi ni, sepatutnya ada. Dia sepatutnya guna yang ni. Tapi boleh. Itu biar je tadi. Table of contents tu. Lepas tu masukkan gambar. Select image. Boleh. Boleh. Dia boleh tarik je. Boleh tarik je tadi. Tarik bawah. Untuk besarkan gambar tu. Okay. Lepas tu dekat click to edit text, masukkan maklumat peribadi. Okay, kemudian highlightkan ayat tu. Okay, then tukar title tu jadi heading. Macam tu. So dia dah keluar dekat table of contents tu. Nanti bila boleh tak? Mana Han? Hilang dia. Ya dia. Wah, sedapnya awak. Okay. Tengok belakang. Jalan. Tak habis sikit belakang. Sikit. Betul. Okay. Ini gambar itu. Okay. Dah tak bahagian ni? Dah. Okay. Okay. Sila. Okay. So, dekat bawah tu, click to edit text yang bawah, boleh masukkan maklumat peribadi lah. Contoh macam nama ke, umur ke.
Nomor 24 tahun. Lagi. Apa lagi nak letak dalam maklumat peribadi? Letak nama aku dengan umur. Aku tak ingat. Tiba-tiba aku lost gara-gara ni. Education dalam bahasa Melayu apa? Education. Itu nanti. Okay. Masuk dalam kamera. Masuk dalam kamera. Okay. Dia boleh dragkan dia. Macam tu, okay, nampak kan? Tu kan, tarik kan. Okay. Okay. Cantik. Aduh, boleh. Okay, bang. Okay. Huh? Belum start. Oh, siap vision. Amboi. Nak tengok ke? Apa tu? Yang tu navigation bar tu tak kira apa je. Okay, dah tak bahagian maklumat peribadi? Okay. Okay, boleh. Okay, seterusnya kita pergi dekat tab pages.
Achievement. Faham achievement? Achievement nama Melayu apa? Achievement? Pencapaian. Pencapaian. Adjust balik. Contohnya. Huruf. Boleh. Sini. Ni ada titik 3 ni. Ni. Kena delete. Tambah baru. Kau tak ada apa? Betul, lepas tekan dan. Nanti dia keluar kat atas ni. Yang ni nak pergi page tadi, yang ni page baru. Macam tu. Ni baru punya page. Kalau nak pergi page tadi tekan yang home. Betul. Okay, lepas tu pergi balik dekat tab insert. Tadi kan dia dekat pages, lepas tu masuk balik dekat insert. Lepas tu klik dekat collapsible group. Okay, lepas tu apa nak letak? Capaian. Type pencapaian. Contohnya jawatan lah. Okay. Tulis jawatan. Macam tu. Jawatan. Bawah ni explain lah macam mana. Boleh juga tapi tak payah pun tak apa. Sebab tak letak table of contents kat situ. Ni apa? Sebagai tajuk ni? Tajuk. Nak buat contoh je. Ya. Lepas tu kejap. Belum lagi. Kejap. Belum lagi. Okay, lepas tu dekat click to edit text tu boleh explain tentang jawatan yang disandang lah. Dia cakap jawatan itu betul jawatan di sana. Masalah tu lah. Macam tu. Yep. Dia memang hilang sebab yang ni kita guna collapsible group. So kalau nak
Tekan dia ni. Kanan panan. Oh. Supaya. Kalau nak, sebab dia memang akan auto tutup sebab kita guna collapsible group. So kalau nak tengok dia, kena tekan anak panah tepi ni. Macam tu. Ya betul. Kalau nak tengok, tekan. Betul-betul. Ni. So, dia kalau nak tengok dia, bila tekan keluar dia, tekan atas tu. nak buka dia tekan. Ya, betul. Ini okey. Okey. Saya salah satu Mario. Habis apa tak boleh. Saya dah tak tahu nak ajar apa. Dia bagi siap. Okey. Kita boleh tukar tema tau untuk laman web ni. Pergi dekat Teams tu, then tukar je tema apa yang boleh je dekat mana-mana page. Dan boleh tukar Teams dekat atas ni. Boleh je jadi apa-apa. Boleh je. Boleh. Betul. Lagi akan buat Zoom ni. Kalau Zoom ni masuk ke dalam. Bila itu dah tambah kerja. Tambah kerja aku nak kena buat resume. Nak suruh letak video lah. Orang boleh saya. Hani, new page. New page. Kan? New page kan? Okay.
Seterusnya